Okey, ini adalah salah satu contoh. Okey, diberi F sama dengan 10 tambah G. Cari nilai F apabila G sama dengan 8. Okey, mula-mula saya nak awak salin balik soalan F sama dengan 10 tambah G. Kemudian, tengok soalan dia. Dia kata cari nilai bila F apabila G sama dengan 8. So, gantikan nilai G tu adalah 8. Jadi salin balik F sama dengan 10 tambah 8. Bermaksud F adalah 18. Okey, gantikan nilai G. Okey, tengok soalan nombor 2. Cari nilai G apabila F sama dengan negatif 12. Okey, saya padam sekejap. Okey, kita salin balik soalan asal. F sama dengan 10 tambah G. Sekarang ni F tu adalah sama dengan negatif 12. So, gantikan F tu kepada negatif 12. Okey, lepas tu salin 10 tambah G. Kemudian kalau tak ada simbol bermaksud dia adalah tambah. So kita nak movekan dia perlu tolak. So negatif 12 tolak 10 sama dengan G. Jadi jawapan dia adalah negatif 22 sama dengan G. Atau awak boleh tulis sebagai G sama dengan negatif 22. So cuba buat soalan lain, tengok kehendak soalan. Okey, macam X sama dengan 2Y tambah 9. Cari nilai Y. Cari nilai X. Okey, soalan yang kedua tu pun sama. N sama dengan P tolak 13. Cari nilai N apabila P sama dengan 6. Okey, try buat satu persatu. Thank you.